Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa inna ila rabbina. Okey, assalamualaikum geng. Selamat datang ke channel gua. So, hari ni 27 hari bulan, iaitu hari raya yang di apa ni, yang dikondak oleh GKTP. So hari ni kita orang geng TZM akan ke Jengka untuk menyambut hari raya lah bersama-sama. Jadi program ini dikelola oleh gabungan komuniti TZM Pahang. Dan program ni bukan untuk Pahang saja, tapi untuk satu Malaysia lah. Kita menjemput sahabat-sahabat pemotoran TZM daripada seluruh Malaysia untuk hadir ke jamuan hari raya tersebut. So sekarang ni dah pukul 10 lebih. Aku dah terlambat. Alright gang, kita dah sampai ke checkpoint yang pertama. Diorang tunggu dekat Petronas. So kita ke sana terus. Oh, bergeser bunyi. Okay gang, so kita dah sampai di checkpoint yang pertama. Jadi masih menunggu beberapa orang lagi yang lain, Ahmad, Jai, Zaki. Jadi sekarang ni ada 2, 4, 6 biji TZ, 1 biji Y. Jadi kita punya fighter dah sampai dah, Abang Ajak. Ini fighter tak ada rak je turun ni. Baju raya ni, baju raya. Baju raya. Dalam ni, dalam. Oh, kedut lah. Pasal kedut sikit. Orang basuh. Ya lah. Hujan ni kat keluar rumah ni. Lepas tu tengok ni, apa ni dah. Okay, so semua dah sampai. Jai dengan Zaki pun dah sampai dah, isi minyak belah sana tu. So dalam 2, 4, 6, 9 biji TZN daripada Kuantan. Tapi dekat Kambang lagi ada lagi. Ada lagi 2 biji rasanya kat Kambang. So jom. So ni geng-geng orang baru sampai. Sambil-sambil berhenti tu ada benda nak buat sikit lah. Motor Abang Faizal masalah bearing handle. Lepas tu motor Ajak jam. Lepas tu sambil-sambil tunggu yang lain. Uncle Q pula dia pergi IZ Maran. Beres. So jom kita tengok sikit proses-proses. Sebab dia ada nak, tak tahu saya berapa. Dia bongkar besar. Ya, sebongkar besar kata dia untuk setting tinggi ni kena.
nak mengajar tukar lain lah. Allah. Untuk pokok tabung tu. Tabung. Okey kan, kita dah sampai dah dekat tempat jamuan rumah terbuka TZM. Jadi benda-benda aku nak minum air dulu. Sekejap lagi aku sambung buat video. Okey, aku dah settle kewajipan tadi, iaitu makan. So kita shoot lah sikit video. Ni banner JKTP, ni banner TZM Kuantan, ni geng KL. Gigi selek tu sini, gigi selek. Aduh, selek betul tu sini. Selek betul. Makanlah. Banyak sikit. Ya. Banyak saya ni. Dah, habis. Habis. Okey, sekarang pukul 3.30. Main Zohor tadi apa semua terlelap pula dah. Oh, penat semalam tidur pukul 4 lebih. Ni geng-geng ladies biker FQR. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Oh. Gambar motor, video motor sangat. Ni yang aku tengok baru buat taxi geng berapa anda buat tak tahulah. Jadi ni baru nak shoot. Tak tahu itu. Bagi dia video. Tanya dia ada sabun tak? Sabun tak pula, pergi basuh satu motor tu. Ya. Basuh terus satu motor. Ni mesti perasan time corner-corner tu geli-geli ni. Kan? Kan tidak tak perasan lagi. Saya tak bawa, saya tak tahu. Seluruh muka. Semalam tak perasan sebab apa? Tuti tak penuh. Hari ni tuti penuh. Malas saya bawa 2 kali jam. Satu dua okey. Okay, so kesimpulannya TZM jangan pakai tuti lah. Hancur dia. Entah, aku tak tahu apa yang diborakkannya. Malas nak masuk campur. Gigi dia pakai ada anak kan? Oh, dia.
Okey, jadi kita nak berangsur pulang dah. Geng-geng KL pun ramai yang dah balik. Ada lagi lah beberapa kerat. Kemudian apa lagi Jadi kat sini lah kita akan berpisah, tapi bukan selamanya. Kita akan berjumpa balik di Teluk Batik nanti, event HMYT Volume 3. So jom.
Okay, sekarang kita berada di RNR Gambang. Jadi lepak sini dulu, minum-minum dulu. Tadi kena hujan sikit. Taklah teruk sangat, sikit je. Dan lain yang top speed dapat meter 176 paling-paling pun tadi. Kalau GPS lebih kurang 166 macam tu je. Melayan geng-geng ni, geng-geng neram boleh tahan, geng-geng neram ni. Top speed gila-gila kau. Yang naik double kau. Ni motor ni naik double pun selamba je 18. Melayan geng-geng otai. Tengok je umur macam ni, tapi atas jalan jangan ramai lah. Ada yang dah gerak balik. Zaki dengan ajak motor dia tak boleh berhenti, motor jam kan. Jadi kalau berhenti susah nak hidup balik. So kita jumpa di Kuantan pula. Okay, settle dah minum petang sebelum balik rumah masing-masing. So berpisah kat sini lah. Aku sambung video kat rumah nanti. Okay, Alhamdulillah. Jadi aku dah selamat sampai ke rumah. Alhamdulillah, motor aku pun tak ada buat hal. Ride kali ni pun Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun adalah sikit problem, tapi problem yang boleh handle lah. Tak ada masalah besar sangat. Okay, jadi untuk ride kali ni ride Jamuan Raya JKTP semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kesempatan ini aku nak ucap terima kasih banyak-banyak, terutama tuan rumah, iaitu Abang Syamil dengan Kak Feti. Jadi diorang ni bertungkus lumus menjayakan program sambutan Hari Raya TZM. Jadi asalnya kita orang nak buat suka-suka untuk grup kecil saja JKTP, tapi tengok daripada Abang Syamil dengan Kak Feti, dia banyak kenalan luar, jadi diorang pun bersedia nak panggil ataupun nak jemput grup TZM daripada luar. Jadi Alhamdulillah lah, berjaya. Hampir 100 biji juga TZM. Wallahualam lah, sebab aku tak ada kira tadi. Jumlah kehadiran memang 100 lebih lah. Jadi aku nak ucap terima kasih dan juga tahniah kepada tuan rumah dan juga kepada ahli-ahli grup JKTP, dan juga terima kasih kepada grup-grup luar daripada KL, daripada Melaka, daripada mana lagi daripada PD. Jadi diorang sama-sama memeriahkan program sambutan Hari Raya TZM. Jadi itu saja yang aku nak ucap. Dalam video ni aku jadi wakil je lah, wakil kepada JKTP. So aku rasa tak ada benda aku nak cerita. Kalau nak cerita tentang motor aku ni pun tak ada benda sangat. Motor cemerlang, Alhamdulillah. Itu je aku nak share untuk video kali ni. Jadi yang baru sampai dekat aku punya channel, macam biasalah, support lah aku dengan tekan butang subscribe dan juga like video aku dan boleh komen. InsyaAllah aku akan balas lah. So insyaAllah next video kita akan bertemu di Teluk Batik, event himpunan motor Yamaha TZM volume 3. So kita jumpa di sana. Okay, jadi untuk video kali ni sampai sini dulu. Kita bertemu di next video. Assalamualaikum.